Siapa dia pasal suka pakai make up weh? Beringat-beringat sikit weh. Lama ke masuk pas dalam mata tak boleh buka. Tak boleh celak mata seperti satu kes yang berlaku di salah satu buah negara. Jadi adik kakak, ambo ambil maklumat ni dari salah satu, kalau tak silap ambo IG dah. Namanya Abang Crime. Dia post katanya, saudara sebelah wife semalam tiba-tiba kena ice infection masa bersanding. Tu dia. Ya royak katanya saudara dia tu, sebelah wife ni isteri lah. Semalam ni tiba-tibanya mata dia tu ada masalah sikit weh. Mata ada masalah, tak boleh nak buka. Ketika mana? Ketika bersanding ni, ketika ada majlis dia tu lah adik kakak, tak boleh buka mata. Katanya adalah sebab make up. Sebab apa dia? Sebab make up. Bedak, pakai bedak banyak dak adik kakak. Mungkin menyebabkan debu-debu bedak ko ala-ala make up dia tu ko masuk di dalam mata. Lepas tu membuatkan mata dia tu jadi aksip. Tak boleh nak buka. Pedih adik kakak dia weh. Besok ke ni gak tetamu mari dah lah. Berasa dia hari menikah kahwin, anak tuna gapo ni suka gembira kerana hari tu seolah-olah gak hari raja sehari bagi mereka. Deh, tak segi ke mana lah adik kakak kata tak apa tu, mata boleh buka lepas pada ning ni. Tapi adik kakak setelah mana majlis perkahwinan ni berlalu mari dah ni dak bergerak terus gapo dah ni kan. Isteri sang perempuan tu saat ni masih lagi tak boleh nak celak mata adik kakak dia weh. Kerana mata dia tu duk ngasik lagi. Tak boleh nak celak mata. Lama masa jugalah duk berjalan apabila pergi berjumpa, temu dengan orang, temu mata dengan para tetamu, para pengelai-pengelai gapo ni ke adik kakak dia weh. Gi dengan pejam mata dengan tok lelaki dia duk piping gi. Ni mek yah ni. Ni mek sah ni. Ni dauk weh. Mari buka pulut kita belakang. Mata tak boleh nak celak buka adik kakak dia weh. Tu dia. Sebab gapo dia adik kakak? Sebab alat make up. Maka lah kali adik kakak, dia adik katanya, nampak supaya tak tahan ni. Bawa pergi ke hospital jugalah. Bawa pergi di hospital, bawa katanya, hak ni memanglah kena apa nama ni, kena terima rawatan. Dan juga tak boleh buka mata dia tu. Perubak mata dia tu adik kakak, bawa perubak pergi mari dah ni. Sekurang-kurangnya, kena guna masa lebih kurang 24 jam. Guna masa 24 jam barulah nak boleh buka klik sembuh semula adik kakak dia weh. Sebab tu adik kakak dalam bedak tu dia ada sang dia juga. Sebab tu kalau kita berasa ni kan bedak masuk mata tu dia pedih juga. Tu dia beringat-beringat sikit weh, nak berjangak nak menyoteng apa dia tu. Takut jadi semacam ni. Hari tu hari raja sehari tapi berlaku semacam ni. Seolah-olah kata agak dunia ni gelak gelemak habisnya. Habis kegembiraan kita. Lagu mana adik kakak berpendapat berkenaan dengan khabar cerita ni? Cuba komen bersama di dalam ruang komen kita di bawah. Siapa dia nak buat haji dan umrah, ingatlah kepada Al-Hikmah Tour. Hari ni boleh long tabian ataupun daftar nama untuk haji tahun 2570. Ada 3 pakej. Pakej VIP, Tengah dan juga pakej dak sampai 45 hari. Dan hari ni dia buka terima untuk buat umrah bulan 10, bulan Tukla. Ada 2 grup, 12 hingga 20 Tuklakum dan juga 14 hingga 28 Tuklakum. Harga RM99,000 sahaja. Setiap kali nak buat haji, buat umrah, ingatlah kepada syarikat Al-Hikmah Tour diurus oleh Ustaz Sabri Palah. Maklumat lebih lanjut, segera berhubung mengikut nombor telefon di bawah selalu.